Dan 4 filem Saloma berlakon di bawah Nusantara, filem yang diarahkan oleh A. Tompel. Itu sebablah kalau bunyi-bunyi yang kata yang bukan A. Tompel yang bagi nama Saloma, itu ridiculous lah. Because Saloma memang dah ada bawah tangan A. Tompel earlier than before dia join MFP apa semua. Sebab lagi satu kita punya rakan kita di Singapura macam Ukti pun dia pernah interview Junaidah di Haris Julai 2024 dan Junaidah sendiri confirm yang bagi nama dekat Saloma, nama Salma Ismail kepada Saloma ialah A. Tompel. Sudahlah bergurau senang, mari mandi bersuka biar. Lepas itu boleh kita jumpa dengan ayah dan bunda. Ramli tu macam suka sama saya lah, tapi saya anggap dia macam kawan aja lah kan, macam adik abang itu kan. Bila saya tak nak pergi bilik air tu, rumah dia tu menghadap, memang tingkap tu menghadap bilik air kat luar situ. Tu tengok saya, dia suka dengan saya lah. Dia cakap, dia bilang saya tak tahu lah, saya lagi kecil kan. Asma Putih yang tahu. Asma Putih kata, dulu saya pergi rumah dia lah. Dia cakap dengan anak-anak saya, dia kata Ramli tu bukan nak saya dengan kakak dia, nak saya sama mak tahu katanya. Anak saya semua tahu, jadi saya tak pernah cakap dengan anak-anak saya pasal ni semua lah kan. Saya tak suka cakap, diam macam ni. Lalu mak dia pun awak. Bukan hari yang dia nak menikah dengan kakak saya tu, malam tu dia jumpa saya. Dia minta maaf dengan saya, minta izin saya lah kan. Dengan kakak saya kata, kalau dah jodohkan muka saya, tak ada apa-apa lah kan. Saya pun bersyukur aja lah kan. Dia pun kakak saya, lagipun dia selalu pesan saya, dia kata, jangan ada Ramli tu. Dia kata, kalau pergi sekolah nanti mak marah. Gini macam-macam lah dia cakap. Saya tak tahu, dia pun suka dengan Ramli lah kan. Dah jodoh dia kahwin lah kan.